Tempat ketiga bakal membawa pulang wang tunai RM1,000, trofi dan juga chef jacket eksklusif. Dan pemenang tempat ketiga Jalan Star Chef musim kedua ialah Nur Ainun Maisarah binti Abdullah dari Universiti College Bestari. Alhamdulillah puas hati. Sebab walaupun tengah rushing banyak benda jadi, tapi saya boleh buat yang terbaik. Dapat banggakan ibu bapa saya, termasuk lecturer saya dan sekolah saya di UCB. Juara Jalan Star Chef musim yang kedua bakal mau pulang wang tunai RM3,000, trofi dan juga chef jacket dan apron eksklusif dari Green Chef. Kalau ada rezeki adalah, kalau tak ada, saya okey je sebab saya pun masuk competition sebab nak gain experience juga. Saya tak kisah pun dapat nombor 1 ataupun nombor 2, tapi at least kita orang datang dari jauh, penat, training apa semua, dapat membuahkan hasil tu macam bersyukurlah dapat mengambil lecture. Dengan pungutan mata 93.3%, juara Jalan Star Chef 2026 musim yang kedua disandang oleh Nur Syafiqah Nazura binti Muhammad Syakawi dari UiTM Dungan. Perasaan memang happy teramat sangat lah, and memang saya sebab atas pentas tadi. Hampir nak menangis macam tahan-tahan, sabar dulu. Memang happy lah nak nampak muka lecturer dekat bawah tu semua. Sebab dapat balik balas jasa diorang, penat, lelah diorang, train saya apa semua kan. Alhamdulillah. Dan tempat kedua disandang oleh Azira Zulaika binti Hasan dari UiTM Puncak Alam. Harapan saya harap dengan program ini kita dapat menghasilkan ramai lagi chef-chef muda yang sebenarnya diorang tak sangka pun diorang boleh buat benda tu. Dan saya mengharap ini adalah satu motivasi untuk chef-chef wanita di luar sana. Ini adalah satu titik permulaan untuk wanita-wanita di luar sana mengambil ia sebagai satu inspirasi dan juga motivasi.